Baru sekarang nanti nak call ke? Ha? I call you banyak kali, you tak nak angkat, kenapa? Tak tanya kenapa? Ha? Kau nak tunggu I dengan anak dan perut ni mati? Ah, anak? Dia cakap apa ni? Tak faham. Explain. I'm pregnant. God, tu pun dah kena... Takkan benda macam tu pun dah kena explain? Biar betul. You main ke apa ni? Ha? You ingat suka-suka ke apa? Takkan you lupa kot hari tu I baru rasa nak muntah-muntah, I rasa nak lawyer. Tak fikir ke? Dah lah. Terkejut. Ya, you pun tiba-tiba nak beritahu sekarang ni dah kenapa? Ya, happy lah, happy. Happy? Betul happy? Kalau you betul-betul happy, anak you balik sekarang juga. Yes! Sekarang. Or else baby dah perut ni mati. Mana you nak? La ilaha illallah, Umi. Apa cakap sorang-sorang jalan gelap-gelap ni, tak takut ke? Umi buat apa kat luar ni, kenapa tak tidur? Ha? Abang, Siang? buat apa dalam gelap ni? Dalam panas, jangan abang keluar ambil angin sekejap. Panas abang tak on kipas pun. Abang bawa keluar. Tu yang tiba-tiba Umi. Terkejut. Dah lah Umi, pergi tidur. Abang pun sama. Kalau panas, halakanlah aircon kat muka tu. Lain kali dalam gelap sorang-sorang yang cakap tu orang ingat kita gila. Ya. Itu. Mak masuk tidur, Umi. Ha? Masuk tidur. Tak tidur lah ni. Ya. Abang, hari ni cuaca cantik kan? Apa kata kita pergi jalan-jalan? Jalan? Well, jalan lah. Keluar beli barang baby shopping. Nampaklah